Salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Tuan Haji Abu Bakar bin Samad selaku pengunjung program yang hebat ini. Terima kasih atas kesudian ditunggu ramai pada hari ini. Apakah tujuan utama penganjur majlis pelancaran buku kampung kita Mukim Kandang Melaka ini? Okey, jelas tujuan pelancaran buku ini adalah untuk mencongkil bakat-bakat tokoh-tokoh kepimpinan yang ada dalam kampung. Ini untuk merealisasikan kepada anak-anak muda bahawa kita jangan lupa bahan sejarah yang ada di kampung dan tokoh-tokoh yang kita perlu ketahui dan kita menjadi pengajaran kepada anak-anak muda untuk merealisasikan hidup mereka berdasar kepada pengalaman tokoh-tokoh yang ada di kampung ini. Dan dalam kampung ini banyak tokoh-tokoh yang telah berjaya di peringkat negeri, peringkat negara maupun dunia. Dan oleh itu saya bercadang dengan rakan-rakan untuk menerbitkan buku kampung kita pada pagi ini untuk pelancarannya oleh Yang Berhormat Datuk Rahmat Mariman, Ahli Dewan Undangan Negeri Air Molek. Bagaimanakah proses perancangan dan persiapan program ini dijalankan? Persiapan dan perancangan ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bendara Seri Meraja kerana dia telah memberikan laluan pada kami untuk sejarah bermula di sekolah, tokoh-tokoh banyak di sekolah dan semuanya bermula di sekolah. So itu sebab saya mahu pelancaran ini dilakukan di sekolah dan banyak tokoh-tokoh itu datang dari sekolah yang sama. Apakah pengisian program yang paling memberi impak kepada murid? Okey, program yang paling impak kepada murid memahami, menilai, membaca sejarah-sejarah yang ada dalam buku yang telah ditulis. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak penganjur dalam menjayakan program ini? Okey, cabarannya adalah cabaran yang kita hadapi adalah cabaran keuangan, di mana mereka yang telah berjanji untuk buat komitmen keuangan tetapi hingga sekarang masih belum selesai. Apakah harapan pihak penganjur terhadap murid dan warga sekolah selepas menyertai program ini? Okey, untuk saya, harapan saya dan anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Seri Maharaja ini adalah untuk satu keluarga di rumahnya membeli satu unit buku atau naskah buku ini untuk direalisasikan di rumah. Semoga anak-anak di rumah itu dapat membaca Al-Kisah yang ada dalam buku ini. Sekian, terima kasih.